traded at the Baraneswara jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Puisat Building and has been converted to a tourist center. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Bersebelahannya pula ialah tapak Fashion Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Malacca jetty, on the right is the bastion Middleburg. It is a part of the wall of Malacca Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are sharp roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction